Okey, kita dah sampai dekat dia punya guest area. Okey, dekat dia punya guest room ni kita letakkan satu Murphy bed. Murphy bed tu untuk apa? Untuk contoh kalau dia nak guna guest area ni untuk tempat tidur, dia boleh je tarikkan dia punya Murphy bed ni. So kalau dia nak jadikan guest room ni sebagai ruang tidur tambahan, so korang bolehlah tarik Murphy bed ni dan jadikan dia tempat tidur. And dekat atas Murphy bed ni juga kita letakkan wardrobe. Dekat kiri kanan ni kita attachkan sekali dengan wardrobe dan juga ada tempat storage juga dekat atas. Ada wall cabinet jugalah. So dia bolehlah simpan dia punya toto ke, comforter ke ataupun barang-barang dia yang dia tak guna ataupun dia nak sorokkan, dia boleh je sorokkan dekat semua kabinet-kabinet dekat sini. And kalau dia tak nak jadikan guest room ni sebagai tempat tidur, dia boleh je tutup balik Murphy bed ni and then jadikan sebagai surau. So owner ni juga dah sediakan sejadah dan juga terekung dekat sini. So kalau dia nak jadikan tempat solat ramai-ramai ke, boleh je tutup balik Murphy bed ni dan solat berjemaah macam biasa. Okay, so jom ikut saya pergi bilik yang pertama, which is master bedroom. Okay, tada! So kalau korang buka je pintu, korang akan nampak ada satu bed panel, which is full height bed panel, arch design, dan juga kita juga buat bed platform, which is size queen. Cantik tak cantik? Cantik sangat sebab klien kita bagi reference daripada Pinterest and kita ikut sebiji macam apa yang dia nak. So next, dia juga nak tempat untuk letak TV, which is kita sediakan satu base cabinet untuk dia letak TV dan juga macam storage dia jugalah kat bawah. Nak letak file ke ataupun dokumen ke, boleh je letak kat bawah. And then kita sediakan ada satu display cabinet, pintu kaca dan juga ada satu dressing, which is kita attachkan sekali dengan full height mirror. Okay, last one, kita juga sediakan full height cabinet, which is full height wardrobe. Ada 6 pintu, kita attachkan sekali 2 pintu mirror. So kalau dia dah pakai baju, dia bolehlah tengok diri dia dekat sini. So memang cantik, which is kita gunakan konsep Muji minimalist untuk bilik ni. Okay, next saya nak tunjuk bilik kedua pula dekat rumah ni, which is dia nak jadikan untuk boys bedroom. So kalau korang tengok, kita hanya buat satu study table dan juga full height wardrobe. And untuk katil dan juga barang-barang lain semuanya klien sediakanlah. Okey, untuk bilik yang terakhir, which is bilik yang ketiga di atas ni, dia juga nak jadikan bilik kids, which is kita hanya letak full height wardrobe, which is 4 pintu wardrobe dan juga ada satu study table. Itu sahaja untuk bilik ni. Yang lain semua klien kita yang sediakanlah, macam katil dan juga barang-barang untuk kids. Thank you for watching.